Ya, sila Yang Muhammad Batu. Saya bukan tidak setuju dengan pindaan ini. Hanya ini telah menunjukkan masalah yang kita bahas hari ini. Kita tukar tayar semasa dalam Grand Prix. Tadi saya kesian kepada kawan-kawan pihak sebelah sana yang beria-ia mempertahankan ini tidak bolehlah mengganggu trafik, ini akan menjadikan huru-hara lah. Tiba-tiba pindah balik. Kita kata okey, boleh ada barong, boleh ini. Yang sebelah kita yang mempertahankan. Tapi saya nak tanya, itulah kewibawaan seorang wakil rakyat. Jangan dengan gunakan akal untuk fikir apa yang terbaik. Bila kita membahaskan supaya barong ini diwujudkan, supaya kita boleh jalankan pilihan raya ini secara tertib. Tapi sana kata tak boleh lah. Dalam 2-3 jam kita bahas pagi. Selepas itu ditarik balik, kembali kepada ini. Ini membuang masa Dewan ini. Saya ingin tanya, siapa yang harus bertanggungjawab? Kementerian, SPR atau pihak sana? Ketua WIP tidak bincang baik-baik dengan ini. So saya agak inilah saya nak rakamkan kekecewaan kita di pihak sini kerana kita dipaksa untuk membahas satu undang-undang dengan kecuaian pihak yang membentangkan undang-undang ini. Terima kasih. Ya, silakan Mak Menteri. Kepada Yang Berhormat Batu, saya tidak ingin menjawab soalannya telah pun dibangkitkan, tapi hanya satu saja ini menunjukkan bahawa apa yang telah pun berlaku adalah atas independensi pihak SPR, pihak kerajaan tidak terlibat. Rela dengar cakap dari pembangkang. Penjelasan ya, Menteri. Maksudnya kerajaan dengar cakap pembangkang. Tidak dengar cakap backbencher. Tidak. Menteri. Itu sajalah. Menteri. Ya, Yang Muhammad Batu Gajah. Ya, terima kasih Yang Muhammad Datuk Pengerusi. Saya merayu semula ya pihak kementerian, pihak kerajaan boleh mengerti semula ya fasa 9 ini. Saya rasa ini sangat penting ya kalau kita mahu satu proses pilihan raya yang telus, yang lancar. Sebab dengan ada pemerhati ya dari wakil kami ya, ia boleh membantu melancarkan lagi dan bukan seperti yang dibangkitkan dalam huraian cadangan pindaan ia menyukarkan petugas seperti yang telah dibangkitkan sepanjang masa ini tiada sebarang masalah yang timbul ya, malahan telah membantu apabila mereka membuat apabila pengundi contohnya pergi ke barong SPR dan mendapati nama mereka tiada di sana, dengan adanya calon kami berada di sana, kami boleh menghubungi pihak-pihak kami di pejabat operasi untuk mendapatkan tempat mengundi mereka yang sebenar dan boleh terus merujuk pengundi itu kepada pusat mengundi yang betul. Jadi ia akan membantu melancarkan dengan adanya pemerhati calonnya di barong SPR. Jadi saya pohon sekali lagi agar boleh dipertimbangkan mengekalkan apa yang sedia ada dan bukannya membatalkan. Saya pohon Yang Berhormat. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Semakan seperti Yang Berhormat sedia maklum, nama pemilih itu boleh dibuat sebelum pilihan raya pada semasa pilihan raya. Jadi saya rasa itu bukan jadi satu isu yang perlu diambil kira kerana semakan itu boleh dibuat sebelum pilihan raya ataupun bila-bila masa sahaja. So I think that is not an issue here. Ya. Itu saja. Saya mohon penjelasannya Yang Berhormat. Yang Berhormat dalam huraian ini menyatakan ia menimbulkan kesukaran. Boleh Yang Berhormat maklumkan apa kesukaran yang pernah ditimbulkan oleh pemerhati calon kami? Boleh maklumkan apa kesukaran? Saya rasa tidak. Sebenarnya telah membantu melancarkan. Sebab orang tempatan kami ya, calon kami, ejen kami ya, boleh berkomunikasi dengan orang tempatan, orang kampung yang datang untuk persemakan mereka di barong SPR ini. Jadi boleh Yang Berhormat terangkan apa kesukaran yang pernah ditimbulkan? Saya rasa tak ada. Kecuali ya pihak SPR ada sebab-sebab tertentu. Ada hidden agenda mungkin. Kalau tiada, mengapa boleh tiba-tiba katakan
ejen kami menimbulkan kesukaran. Batu Gajah, kalau seperti kita yang syak buruk, dihuraikan. apa pun dibuat, you syak buruk juga. Tak ada apa-apa SPR ni. Ya, habiskan Yang Hormat. Jelaskan, apa kesukaran yang pernah ditimbulkan ini? Terima kasih kepada Yang Berhormat. Saya rasa Yang Berhormat ini sengaja saja nak generaliskan semua apa yang berlaku dalam satu kawasan kepada seluruh negara. Saya rasa itu tidak adil. Yang Berhormat taklah boleh katakan bahawa ejen hanya untuk pihak Yang Berhormat. Ejen juga telah pun dilantik oleh pihak kami di sini pada pilihan raya yang lalu. Jadi setakat ini tindakan yang telah pun diambil ini ialah untuk mengemaskan bahawa isu-isu the do and don'ts pada masa polling day, masa penamaan calon. Ini untuk kebaikan semua pihak, bukan saja kepada pihak answering kerajaan. my question dengan izin. Yang Hormat. Yang Berhormat membentangkan pindah ini membatalkan pemerhati pihak calon ini di Baruan SPR dengan memberi sebab ia menimbulkan kesukaran kepada petugas SPR. Itu tidak betul. Saya rasa Yang Berhormat tahu lebih. Kalau tanya belah sana yes man saja. Tak boleh. Sana yes man saja. Kita mahu satu pilihan yang lancar. Dengan tiba-tiba batalkan tak ada sebab. Jelaskan apa sukaran yang telah timbul. Bagaimana Yang Berhormat boleh kata kami sini hanya yes man saja? Ini we have the collective responsibility dalam sesuatu kerajaan. Sama juga dengan kerajaan di Pulau Pinang, kerajaan di Kelantan. Mereka juga kena mengikut dasar kerajaan yang memerintahkan negeri masing-masing. So saya rasa Yang Berhormat ini janganlah provoke kami kat sini. Jadi saya rasa saya tidak payah untuk memaklumkan kepada pihak Yang Berhormat mengenai kesukaran yang telah pun tertimbul. Kadang-kadang kita mendapatlah kan, mereka yang mengganggu. Saya katakan tadi keselesaan pihak SPR lah. Yang Berhormat, kadang-kadang Yang Berhormat Timbalan Menteri. saya kasihkan Yang Berhormat daripada Sri Gading Datuk Pengurusi untuk memelumkan semua tu. Batu Gajah ni sengaja sangkaan buruk. Minta maaf. Cuba kita kembalikan ingatan kita pada pilihan raya. Yang datang ni orang yang telah berkali-kali menghadiri pilihan raya. Dia tahu. Orang tak pandai baca pun dia tahu. Dia tahu tak, ini syak buruk. Bukan kata orang yang datang ni, apa kita dah 12 kali. Ada orang dah 12 kali pilihan raya. Dah hafal dia kerja macam mana. Bawa kad perkenalan. Dia tahu cuba. Tapi Batu Gajah syak buruk macam mana? Kemudian yang pengundi baru, semua orang yang telah educated, yang belajar tinggi, takkanlah nak menyemak dia pun nak kena bantu dengan orang daripada parti politik. Takkanlah dia sebodoh itu. Jangan rendahkan martabat pengundi-pengundi kita. Terima kasih Datuk. Itu pilihan dia. Yang Hormat Menteri. Yang Hormat Menteri, just sedikit saja. Okey. Saya relax. Dengar dulu. Ya, it's okay. Datuk Yang Di-Pertua dan Datuk Pengurusi dan Yang Berhormat Menteri, saya nak kongsi dua laporan tentang perjalanan SPR Barong. Ini fakta berdasarkan pada laporan Mafrel. Sekarang dia dah habis menjawab. Betul. Pencelahan saja Yang Hormat. Pencelahan. Ya, that's right. Oversection pasal 9 hingga 12 itu saja. Ini untuk menunjukkan apa-apa sistem bukan perfect. Ya, kita mengakui. Apa yang saya ingin cadangkan adalah kehadiran pemerhati daripada mana-mana parti, baik wakil semua parti lah, akan membantu perjalanan dan fungsi Barong SPR, bukan satu halangan. Okey, membantu atau mengganggu? Bantu. Kita bantu. So ini sebab itu kerajaan sendiri pasal 9 hingga 12 Yang Hormat. Sebab itu kerajaan sendiri sudah pindah undang-undang 2003 untuk masukkan Barong SPR. Kerajaan sendiri buat, Barisan Nasional sendiri buat. 2004 kita jalan, 2008 kita jalan. Tak ada masalah. Itu isu dia. Yang Hormat cukuplah. Ya, dan pasal 9 hingga 12 Yang Hormat. Yang pemerhati itu 9. Saya fokus pada 9. Saya fokus pada 9 saja. Saya tak sentuh pada. Lepas itu bukan membahas lagi, dah membahas, dah tutup dah. Dia sekarang dah menjawab mencela yang ditanya. Saya nak cadangkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Menteri, just kaji menimbang tarik balik yang 9 batalan 26 pasal 9 lah. Tarik balik pasal 9 saja. Lepas tu lain tu tak ada isu. Kalau you tarik balik pasal 9,
kekalkan 26A macam kedudukan di mana Barisan Nasional sendiri pindah undang-undang pada 2003, kita tak ada masalah. Itu cadangan saya. Ya, Yang Mulia Menteri. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya rasa saya sampai di sini saja dan mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Sebelum Yang Mulia. Sebelum itu. Dah habis dah? Dah habis, dah habis. Pasal-pasal 9 hingga 12 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya, sila Yang Mulia Menteri. Ya, Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang.